kepada panel Al-Fadhil Ustaz Fathul Bari. Tadi Ustaz Fathul Bari sebut ulama ini kita jangan mengkritik secara terbuka, kerana kalau kita nak nasihat terus. Ini satu pandangan yang sering Ustaz Fathul Bari sebut daripada berbagai-bagai media, tentang kita kena nasihat terus kepada pemimpin. Tapi saya ingin merujuk kepada satu artikel Ustaz Fathul Bari tulis di dalam Malaysia Kini yang mengkritik Menteri Besar Kelantan berhubung dengan beliau membawa jamaah ke Mekah untuk berdoa tentang royalti Kelantan, dan juga mengkritik tentang, juga menyebut tentang Kelantan tidak berhak tentang minyak itu dan royalti itu, dan menyebut tindakan Menteri Besar itu secara terang-terangan dalam penulisan. Dalam masa yang sama, selepas itu Ustaz Fathul Bari juga menyebut setengah pihak menyatakan Ustaz Al-Fadhil Ustaz Fathul Bari ini hanya kata tak boleh kritik pemimpin bila pemimpin itu UMNO, tapi tidak apabila pemimpin itu PAS. Jadi kerana kontradik data artikel yang ditulis dan juga kenyataan media yang dibuat. Terima kasih. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, berkenaan dengan artikel yang sesuai saya kira terlepas apabila kerajaan negeri Kelantan mereka menghantar sekumpulan jemaah untuk satu projek solat hajat. Tentang artikel tersebut, saya tidak menyebut tentang minyak tidak berhak untuk Kelantan. Sama sekali saya tidak menyebut sedemikian rupa. Sebaliknya yang saya katakan di situ, pandangan berlaku di sana, pandangan daripada pihak kerajaan, pandangan sekian-sekian, pandangan daripada pihak PAS sekian-sekian. Cuma apa yang berlaku apabila tujuan salat hajat itu dinyatakan secara terbuka dan secara umum? Apa tujuan nak dilaksanakan salat hajat tersebut? Jadi saya memberi fokus kepada tujuan pelaksanaan salat hajat tersebut. Dan di penghujung artikel tersebut, saya sengaja menyeru kepada satu seruan agar kita semua bersatu padu sepatutnya dalam hal-hal yang seperti ini, agar kita semua bersangka baik dalam hal-hal yang seperti ini. Dan saya menyinggung tentang isu solat hajat, perbincangan solat hajat yang dibicarakan panjang, yang saya rasakan Tuan Moderator pun dah banyak bercakap tentang isu-isu yang berkaitan dengan solat hajat sekalipun, dari sudut hukumnya, dari sudut pelaksanaannya secara berjamaah, apatah lagi mengumpul wang untuk pergi secara berkelompok ke sana. Jadi itu yang saya tekankan sebenarnya dalam artikel tersebut. Dan mungkin rakyat boleh bersetuju dengan konten itu, tetapi pendekatan untuk mengkritik seorang pemimpin dalam artikel itu bukan salah-salah, cuma betul, tapi ia berkontradik dengan pandangan-pandangan umum Ustaz Fathul, bahawasanya pemimpin tidak dikritik secara terbuka. Okey, asal apabila kita menyebut tentang pemimpin yang tidak dikritik secara terbuka, pertama sekali kita mesti mengetahui apa yang dikritikkan dengan pemimpin itu sendiri. Pemimpin sekarang ni dalam konteks kita negara di Malaysia ini, pemimpin ada kata agung satu, dan ada satu lagi kata Perdana Menteri. Dia merujuk kepada sesiapa yang memiliki kuasa yang kita katakan bukan eksekutif tetapi mengurus ataupun mentadbir sesebuah negara, di mana beliau berhak untuk melakukan perubahan ataupun berhak untuk mengubah dasar dan sebagainya. Itu yang dikatakan sebagai pemimpin. Bahkan kalau lebih khusus lagi, mungkin disebut sebagai perlembagaan itu sebenarnya merupakan pemimpin, kerana kita semua sepatutnya mengikuti perlembagaan-perlembagaan yang sedia ada. Okey, adapun bila saya menyebut tentang yang berbahagia ataupun Al-Fadhil Tuan Guru Ni Abdul Aziz, bukan dalam soal mengkritik yang dituruti, yang disusuli dengan cercaan sehingga menjatuhkan kredibiliti beliau. Saya memberi pandangan kerana dijelaskan secara terbuka tentang isu solat hajat, penghantaran 40 orang secara terbuka, dan tujuan ada unsur-unsur kritikan kepada pemerintah yang sedia ada. Maka saya menjawab isu tersebut, bukan bertujuan untuk mengkritik dan menjatuhkan kredibiliti. Adapun apa yang disebut oleh Al-Fadhil Datuk sebentar tadi tentang ghibah, saya rasakan pembujahan yang menyatakan Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah menyebut tentang perawi-perawi hadis fasik dan sebagainya, itu dalam bab al-jarh wa ta'dil, yang saya rasa Tuan Moderator pun lebih mengetahui tentang hal dan isu ini. Al-jarh wa ta'dil iaitu kritikan-kritikan satu ilmu khusus dalam bidang hadis untuk menilai kredibiliti ataupun status setiap perawi-perawi hadis. Berbeza dengan kritikan terhadap pemerintah, kita perlu menghimpun keseluruhan hadis-hadis Nabi SAW yang datang. Ada kritikan-kritikan yang dilakukan secara langsung,
Dan ada kritikan-kritikan yang diminta agar dinasihati secara tertutup. Adapun kritikan-kritikan yang secara langsung ini disalah tafsirkan bagi pandangan sebagian pihak, di mana mereka melihat kritikan-kritikan langsung ini kita bebas mengkritik di mana-mana. Sedangkan dalam sejarah, dalam nas-nas hadis, dalam athar para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka mengkritik secara langsung di hadapan. Pembetulan-pembetulan dilakukan secara langsung di hadapan. Bertepatan dengan hadis Nabi SAW, kalimatul haq 'inda sultanil ja'ir, perkataan benar di sisi pemerintah yang zalim. Di mana kata para ulama, perkataan 'inda situ di sisi yang tadil amam, yang memperuntukkan berhadapan secara langsung. Kerana itu, segala kemampuan kita, sekiranya kita mampu menurut pemerintah di hadapan kita, berhadapan dengan dia, kata kepada dia, maka itu adalah yang terbaik dan dituntut di dalam sunnah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Kita bagi sebelum kita pergi pada penonton, soalan kepada sekejap, kita nak pergi pada Tan Sri. Soalan kepada Tan Sri. Kadang-kadang orang awam dia mempunyai persepsi yang mungkin salah, tapi mungkin sebahagiannya dimainkan oleh media. Tapi antara yang mungkin tentang peranan ulama dan pemerintah ini, antaranya pembangkang bangkitkan berhubung dengan fatwa ataupun pandangan Tan Sri berhubung dengan mereka yang hadir ke dalam upacara kematian salah seorang pemimpin bukan Islam dan seakan-akan melakukan upacara itu, dan saya sendiri mendengar penjelasan mereka. Tapi tak apa, Tan Sri telah mengeluarkan pandangan bahawasanya ini adalah perbuatan yang menyalahi syariat yang dilakukan oleh bekas Menteri Besar Perak dan seorang ahli politik yang bersama dengannya. Kemudian selepas daripada itu, media memainkan satu isu, iaitu isu tentang ancak yang ada berhubung dengan yang membabitkan menteri besar yang sedia ada. Dan apabila ditemu bual Tan Sri memberikan tempoh, kata saya kena tanya dia dulu apa sebenarnya yang berlaku. Sebahagian pihak cuba mainkan isu ini, mengatakan apabila membabitkan pembangkang, fatwa terus dikeluarkan, tak boleh. Tapi apabila membabitkan kerajaan pihak parti UMNO, maka fatwa itu ditangguhkan sehingga penjelasan diminta. Dan sebagainya memainkan ini sebagai satu isu yang besar ataupun panas di dalam internet dan sebagainya. Mungkin Tan Sri ada penjelasan tentang peranan ulama antara dakwah dan politik. Kalau dalam soal macam, terima kasih. Soal ancak, saya tak jawab lagi. Bahkan kemudian kita terlambat. Sebenarnya bila saya jawab dah, ancak itu adalah khurafat yang boleh merosakkan akidah. Itu saya jawab. Tapi masalah betulkah sedang dibuat ancak? Itu masalah lain. Tapi yang engineer Nizar itu dalam gambar, dalam televisyen pun tunjuk, dalam soal gambar pun tunjuk pakai hitam pegang lilin. Jadi saya kata itu tak boleh. Dan itu adalah perbuatan Cina dan agama dia. Itu tak boleh buat. Sebab kalau itu jadi syirik kita dibuatnya. Tapi tentang ancak, saya jawab, ancak itu memang. Tapi apa dia ancak? Saya baca tarikh ancak dalam kamus kita pun ada, dalam kitab lama pun ada. Karena ancak itu dia mesti ada dalam tu 3 jenis makanan, pulut, 3 jenis buah-buahan, 5 jenis, ayam panggang, ada lagi, kemudian apa nama, kain kuning. Kemudian di situ ada mentera menyuruh kepada jin, inilah makanan kamu, kami sediakan untuk kamu. Jadi dianggap jin makan, hanyutkan. Jadi itu ancak yang dibuat. Tapi dalam pada ini, dia cuma dalam talam itu ada merinjis. Jadi pada saya merinjis ini sudah jadi adat keronokan saja. Tiap-tiap orang kahwin merinjis, tengok orang ulama merinjis kantin. Tak ada apa. Cuma saya kata dulu, merinjis kalau dengan tepung tawa tu dengan beras haram, kerana itu rezeki. Air tak buat, dia buat daun pandan, dia balik gitu, yang tak ada harga. Itu saya terang-terang, saya bawa dalam batuah balik, tengok apa benda. So, semua bersetuju macam itu. Tapi yang salahnya, dia pergi ke tiap-tiap orang ada apa, jabatan kuasa saya sebelum mesyuarat, tanya apa pendapat. Dia orang tak tahu apa. Kalau itu haram. Jadi dia kata tetap bersatu. Tapi bila datang dalam bilik mesyuarat, kita terangkan sebenarnya sebulan suara tak ada seorang lantang. Dan dibangkitkan, mereka tak bersatu.
Pasal yang pergi approach seorang-seorang dan tak tahu apa. Dia tak cuma penerangan yang cukup. Kata, tapi buat apa nama ancam. Haram, tak boleh itu syirik. Tapi saya membuatkan dalam memfatwakan apa betul dia itu ancam. Kerana dia dimulai dengan bertahlil, berzikir, bertahlil dengan doa selamat. Kemudian untuk meresmikan tu dia menginjil situ. Kemudian adat orang kita dulu pun, kalau dia akan apa tiang seri itu dibukain putih kan merah, pening ke apa kan? Itu tak tahu pasal apa dulu sejak itu. Ya, tak ada siapa pernah kata itu ancam. Tak pernah kata. Jadi macam mana nak kata itu? Saya tengok yang buat rumah-rumah tu ulama juga. Semua ada goreng ikan putih. Sekarang pasal kampung rumah tak ada tiang. Mana rumah ada tiang kan? Situ tak ada. Jadi, tapi kalau rumah kayu, kampung dia tetap buat juga benda tu. Bagi saya tak tahu itu satu orang kali satu budaya, satu adat, satu kepercayaan. Terima kasih. Kita sekarang pada sesi soalan daripada penonton, dan saya harap semua orang akan berdisiplin sempena dengan semangat bulan Ramadan ini. Tanya soalan dan tak payah ceramah. Dah ceramah dah di sini. Dia tanya saja. Yang kerana ada hak ni semua penceramah belaka. Jadi kita tak perlu ceramah yang kelima ataupun ceramah yang keempat. Tanya soalan secara fokus dan kemudian kepada siapa panel yang ditujukan, dan jangan terlalu keluar daripada tajuk kita pada hari ini, iaitu ulama politik untuk dakwah atau untuk parti atau parti. Silakan, siapa dulu? Kita bagi ni saudara ni kita, kemudian Dr. Ridwanti, dan kemudian saudara kita yang angkat tangan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Pengerusi dan adik panel, saya Khalid Muhammad daripada Petaling Jaya. Saya nak tujukan soalan ini kepada ulama muda. Ulama muda UMNO ini kita nampak dia sebagai satu benteng untuk mempertahankan peluru-peluru daripada bekas. Saya nak tanya ulama muda, bila ulama muda ni nak tarbiyahkan pemimpin-pemimpin UMNO, ahli-ahli UMNO di semua peringkat, supaya kita orang Melayu yang menjadi ahli UMNO ini, yang beragama Islam, kita dapat menerima hudud dan kisas untuk dijadikan satu perundangan di negara ini. Bila? Sebab bila PAS bawa benda ni, okey, soalan dipahami. Soalan dipahami. Soalan dipahami. Kalau dah faham, saya serahkan. Okey. Nah, kita ni Dr. Ridwanti. Kita ambil tiga dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Pengerusi, saya tujukan soalan kepada tiga-tiga alumni. Saya nak cakap soal inspection pemeriksaan gereja ni Pak Jais. Selaku orang yang pernah menganut agama Kristian dulu, bukan soal isu kita orang Islam tak boleh masuk gereja, bukan soal kita tak boleh terima bantuan Kristian dan sebagainya. Soalan pokoknya kita kena melihat apa agenda sebalik perancangan Kristian ini. Selaku orang yang terlibat dalam NGO, kita dah selalu berdepan dengan mereka. Jadi kenapa bila kita dalam isu ini kita tidak melihat kepada core itu? Kenapa kita duk buat? Dr. Ridwan, kita ada apa kaitan dengan kenapa kita masih berpolitik? Nah, inilah soalannya. Kalau tidak, tak bagi bunga sikit, nak bagi soalan macam mana? Nah, kenapa dan mengapa dalam isu sebesar ini kita masih duk main-main macam itu saja? Kenapa kita tidak serius? Kalau tak tahu, tanya yang pakar, yang terlibat dalam NGO, bagaimana perancangan Kristian. Itu yang pertama. Yang soalan kedua, semalam saya baca artikel surat yang ditujukan kepada Dr. Nasri tentang apa tu. Jadi saya nak tanya pada surat bertanya pada pengurusi lah. Apa tu? Surat tak boleh ditanya. Apa?
Surat tak ada jadi panel. Ada. Nak tanya sekali lah, surat itu dituju kepada Dr. Ansari. Saya pun nak tahu juga. Bila saya baca, saya tertanya-tanya. Dia tanya kepada Dr. Ansari, apa yang Dr. Ansari buat masa jadi mufti untuk cari fakir miskin, untuk dibantu, berikan bantuan zakat. Dan menasihat pemerintah ketika itu. Saya pun terfikir, elok juga saya datang, saya tanya kepada Dr. punya. Terima kasih. Okey, kita satu lagi. Soalan. Boleh. Tadi yang saya ingat di sana dulu ni, kawan kita yang pakai rupiah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada beberapa soalan. Yang pertama untuk Ustaz Fathul Bari, yang berkenaan tentang peranan ulama menjamin manusia tetap bersama dengan landasan manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalannya, adakah UMNO sekarang sama dengan manhaj Rasulullah? Yang kedua, saya selalu dengar ceramah daripada Ustaz Fathul Bari di YouTube. Banyak beliau mengkiaskan keadaan sekarang, politik sekarang dengan politik khilafah Islamiah yang terdahulu. Soalannya, apakah pakej ulil amri dari sudut syarak yang dikiaskan dengan pemimpin UMNO sekarang? Yang ketiga, kepada Tan Sri Ayahanda Al-Husani, isu gelar-menggelar, ada pandangan yang mengatakan rakyat ni macam ikan bilis je. Pemimpin ni yang menentukan ikan bilis ni nak perang yang macam mana. Eloklah kalau kita kaji sebab apa mereka menggelar. Kalau kita duk salahkan orang sebab orang gelar kita, tapi perangai kita tak ubah, tak jadi juga. Dan yang tadi seperti mana Ayahanda sebut, yang menggelar ni itu bukan ulama, itu setan. Itu sendiri dah menggelar. Agak kontradik. Yang terakhir kepada yang terakhir, Ayahanda Al-Husani, saya panggil Ayahanda sebab saya pernah bersama dengan beliau sehari suntuk di Mesir. Tentang, walaupun seluruh tentang takbir, jangan takbir lah, bukan raya kan. Tapi ada hadis daripada yang diriwayatkan di dalam kitab Jami' Shaghir Imam Suyuti, usikum bitaqwallah wa takbir ala kulli syaraf. Nabi sendiri sebut, jadi minta dan terjemahkan hadis. Saya iaitu Rasulullah berpesan pada kalian untuk bertakwa pada Allah dan berpesan pada kalian supaya bertakbir pada perkara yang kau seronok, kau rasa mulia. Okey, terima kasih. Okey, kita ni soalan dah banyak. Soalan lebih canggih daripada moderator lagi. Ada pun soalan Dr. Ridwanti tentang saya bukan panel, saya tak jawab. Lain kali saya akan jawab sesi lain. Cuma kita tahu bahawasanya peranan mufti, dia tidak menentukan perjalanan zakat, cuma dia mengeluarkan fatwa berhubung dengan zakat. Mufti salah seorang daripada ahli majlis saja. Ahli majlis saja. Zakat ada pengurusan zakat dia. Zakat ada pengurusan zakat. Sebab tu kalau kita nak tanya pasal zakat, kita tak pergi tanya kat mufti, kita tanya pejabat urus zakat. Tapi tak apa. Next time kita naikkan pentas sekali. Okey. Saya balik pada soalan-soalan tadi. Kepada ni Ustaz Fathul Bari dulu. Ulama muda nak pergi buat hudud pula ni, macam mana cerita? Okey, tak apalah. Apa soalan yang berkaitan tadi, silakan. Bila nak tarbiyah UMNO suruh buat hudud. Tapi neripan pun tak buat lagi lah, tak apalah. Bismillah, wassalamu ala rasulillah. Tuan-tuan dan puan sekalian, pertama sekali terima kasih kepada abang yang bertanya tentang isu bila ulama muda UMNO nak tarbiyah UMNO sendiri untuk laksanakan hukum hudud. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam dakwah secara umumnya, dalam dakwah ada prioriti dan keutamaan yang perlu kita berikan. Apabila Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, kata Nabi kepada Mu'adz, "Falyak innaka taqdumu qauma ahli kitabin
فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Dan seterusnya hingga ke akhir hadis. Kata Nabi kepada Mu'adz, apabila Nabi SAW menghantar Mu'adz ke Yaman, Nabi bersabda, sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi golongan daripada kalangan ahli kitab, maka jadikanlah perkara pertama untuk kamu seru mereka adalah syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, iaitu persaksian tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad itu pensuruh Allah. Pada hari ini kita mengambil remeh, memandang enteng terhadap isu syahadah, terhadap isu tauhid, pengesaan Allah Subhanahu wa taala, dan terhadap persaksian bahawasanya Muhammad itu pensuruh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hasil daripada memandang remeh isu ini menyebabkan memberi kesan kepada praktik amalan itu sendiri. Kalau kita mengedepikan isu akidah, macam mana kita nak menarik ataupun nak mengembalikan kepercayaan manusia kepada hukum hakam yang ditetapkan oleh syaraf itu sendiri, oleh Allah dan Rasul, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang belum sempurna, penjelasan tentang agama Allah Subhanahu wa taala yang belum sempurna. Kalau pada hari ini seperti yang disebut oleh Tuan Ibrahim, Tuan Man sebentar tadi, Datuk, tentang bagaimana PAS ini dari masa ke semasa perlu mentarbiyah di AP itu sendiri. Kalau PAS mentarbiyah di AP yang masih belum Islam kepada Islam, maka orang Islam sepatutnya mentarbiyah orang Islam agar Islam itu menjadi lebih baik. Soal bila dan bagaimana, alhamdulillah kita diberi ruang, dan kita sekarang ini dalam proses merancang, dan perancangan kita ada 2-3 perancangan yang telah diluluskan, alhamdulillah, dan perkembangannya dari masa ke semasa sama-sama kita doa. Saya nak tuan-tuan dan puan sekalian yang bertanya dan sebagainya, mari sama-sama kita doa untuk kebaikan ini, bukan berdoa untuk keburukan dan kemusnahan. Itu satu. Yang kedua, soalan UMNO sama ataupun tidak dengan manhaj Rasulullah SAW. Soal persamaan manhaj, daripada awal kita bercakap tentang sistem demokrasi itu sendiri sama ataupun tidak dengan manhaj Nabi SAW. Demokrasi dipersetujui oleh pelbagai pihak. Jadi bila kita bercakap tentang dasar itu sendiri, dasar itu sudah bercanggah. Walau bagaimanapun keberadaan kita di dalam sistem ini menuntut untuk kita memaksimalkan apa yang kita boleh ketengahkan tentang Islam dan meminimalkan sesuatu yang bercanggah dengan Islam. Bukan meredai dan duduk dan bersolok pula dengan sistem dan manhaj yang sedia ada. Ini adalah sikap yang perlu kita ketengahkan, tuan-tuan dan puan sekalian. Yang ketiga, tentang kias politik, package ulil amri. Saya nak bercakap tentang package ulil amri. Apabila Nabi SAW dalam hadis Irbad bin Sariyah, kata Nabi, usikum bitaqwallah wa sam'u wa ta'ah wa in 'abdan habsyiyah. Aku wasiatkan kepada kamu agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kamu mendengar dan taat walaupun yang memerintah kamu itu hamba abdi, abdan habsyiyah, hamba abdi yang berkulit hitam, hamba yang berkulit hitam. Kalau nak dilihat package asal yang ditentukan untuk menjadi ulil amr, mesti orang yang merdeka, bukan hamba. Jadi hadis ini secara jelas dijelaskan antara tokoh yang menjelaskan hadis ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, antara beliau menyebut perkataan tentang abdan habsyiyah, hamba yang habsyi ini, bahawasanya naiknya sesuatu pemimpin dari masa ke semasa, yang mana perlu kita memberi pengiktirafan walaupun pemimpin tersebut tidak cukup syarat-syaratnya. Kalau kita tidak menginginkan pemimpin tersebut berada di peringkat tersebut ataupun di mana-mana tempat, di mana-mana kedudukan, maka jatuhkanlah dia dengan cara yang prosedurnya, cara pilihan raya yang sedia ada, lakukan pilihan raya, masuk dalam pilihan raya dan sebagainya, maka jatuhkan dia. Bukan dengan cara memaki hamun, mengkritik, menggelar. Saya sebelum bukanlah saya nak jawab soalan yang diajukan kepada Tan Sri sebentar tadi, soalan isu menggelar. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, tuan-tuan dan puan sekalian, wala tanabazu bil alqab. Jangan kamu menggelar antara satu dengan yang lain. Kalau gelaran tersebut tidak diredai oleh orang yang digelar, maka kita termasuk di dalam ayat tersebut. Kalau sekiranya gelaran tersebut diredai, contoh kalau kita masih kecil, orang gelar, dia di Mangkuk Ayun kata contoh, dia reda orang gelar di Mangkuk Ayun, maka gelaran itu tidak menjadi masalah. Tetapi masalah gelaran pada hari ini yang dilabelkan sudah tentu tidak diredai. Contoh ulama ataupun ilmuwan yang menyertai UMNO katakan, dia gelar ulama upahan. Jadi gelaran-gelaran seperti ini subhanallah datang daripada manusia yang seiman dengan kita, yang seakidah dengan kita. Apabila mereka bercakap tentang politik, mereka bercakap dengan penuh kepentingan. Jadi bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Berikutnya ialah soalan pada Tan Sri berhubung tadi, gelaran setan. Dan ini ringkas Tan Sri jawab. Dan kemudian tentang takbir, saya ingat Tan Sri wow tadi tapi dah tak minum jawab juga. Dalam Quran kata innama yuridu syaitan ayyuqa bainakumul adawata wal baghdha. Jadi dia banyak, syaitan kerja dia nak membuatkan kita berkelahi, benci-benci sama kita. Jadi bila bergelap-gelap melahirkan kebencian, itu saya kata syaitan suruh dia jadi syaitan. Bila kita buat yang disuruh syaitan, kita syaitan lah. Macam kita puasa sekarang, Tuhan dah tangkap syaitan. Tapi pasal apa banyak syaitan? Pasal kita ni jadi syaitan. Setahun kita latih oleh syaitan suruh buat apa, kita ikut. Jadi sifat syaitan itu sudah tak yang dikata syayatinul ins wal jin. Jadi kita jadi syaitan. Duk mengumpat juga, duk mengata juga, duk menghamun juga dalam bulan Ramadan. Padahal dia kata tujuan Ramadan untuk mengembalikan manusia kepada kemanusiaan. Itu asal. Mengembalikan manusia kepada kemanusiaan. Asal manusia buat fitrah. Dia tak buat begitu. Tapi pasal itu dia pakai puasa, hendaklah berpuasa telinga, hendaklah berpuasa mata, hendaklah berpuasa lidah, hendaklah berpuasa anggota badan. Tapi itu yang kita buat. Syaitan, rupanya syaitan tu ada. Pasal itu saya kata syaitan. Bila dia buat benda yang disuruh syaitan, syaitan lagi. Termasuk syaitan, saya al-tinudens, kedudukan dia. Itu bergelap, tak boleh. Memang diharamkan oleh Allah SWT bergelap. Dia bawa dia, Nabi gelap, Abu Hurairah mana? Buah bawa kucing, dia lumayan anak kucing boleh berjubah dia. Jadi Nabi dia kamu ni macam bapak kucing lah, jaga kucing. Dia suka pun tak apa. Kalau saya suka kamu panggil saya anjing, tak apa kan. Tapi saya tak suka. Dia tak suka orang yang dia kata, syaitan bukan dia. Kita berzikir ni pun dia ada tempat. Adakah pernah kita dengar Nabi tengah bersyarah orang takbir? Ada. Zaman itu tak ada. Zaman sahabat pun bersyarah macam orang nak takbir, tak ada. Ini dalam macam. Tapi kalau orang bukan dia, bukan orang dia, sikit tak ada takbir. Lagi syaitan. Itu jadi berkacau. Yang mana? Jadi ada tempat kita nak takbir. Ada tempat. Hari memang hari bergembira. Tapi itu pun dia suruh takbir. Ada takbir muqayyad, ada mursal. Mursalnya pun banyak mana. Tapi hari-hari ada takbir. Takbiratul ihram wajib. Nah, bertasbih itu sunat. Tasbih, takbir, tahmid itu pas sembahyang itu sunat. Ini kata orang, betul tak ada. Saya ingat saya tua 20, bukan 20, 72. Saya sebut saya 27. Bila orang tanya saya kata umur saya 27. Memang hati muda. Badan dia tua. Jadi 72 tahun daripada kecil dia mengikuti ulama sana, ulama sini, tu guru mengajak sana di masjid, mana surau ikut. Tak pernah ada orang takbir. Ini akhir ni kadang-kadang terganggu orang tengah bersyarah. Jadi itu saya kata bukan tempat dia. Walaupun hadis itu dibacakan, bila seorang itu mana seorang. Tentu bila kita bila dapat anak, kita suruh azankan dia, mulai dengan takbir. Tak masalah. Jadi dengan kita mereka ikut suka kita, tak masalah. Okey. Tuan Ibrahim mungkin ulas sikit tentang isu belajar tadi. Ya, sebelum masih Prof. dan sahabat-sahabat sekalian, tentang isu gereja ni saya nak kait juga soal apa disebut oleh Tuan Sri, soal takbir ni. Saya ingat semua takbir ni berbaik pada hidup Melayu lah. Kita berceramah hidup Melayu pahala, tak dapat apa, tak dapat. Jadi saya fikir kalau kita takbir sekurang-kurangnya kita ingat pada Allah, kita besarkan Allah, kita tak lawan. Cuma Tan Sri kata terganggu ceramah tu mungkin dijaga dengar lah, kalau orang biasa dengar okay. Sikit lah sentuh kan. Soal gereja, saya setuju apa disebut oleh
berarti soal kalau prinsip yang kita dapat penegasan, dan saya fikir PAS kita telah keluar kenyataan rasmi tentang ini. Cuma saya tak dengar kenyataan rasmi depan UMNO. Ya, kenyataan rasmi depan PAS kita dah keluar. Minggu lepas kita telah buat pertemuan dan dalam mesyuarat dengan politik kita keluar kenyataan rasmi PAS bahawa kita PAS sebagai sabur parti Islam, dasar kita Quran hadis, kita pegang pada prinsip mempertahankan akidah umat Islam. Dan kita di waktu yang sama kita tegas bahawa sebarang elemen yang cuba meruntakkan Islam merupakan perkara yang besar, bukan perkara kecil, bukan perkara yang tak boleh jual dengan parti-parti politik dan sebagainya. Ini ketegasan kita. Di waktu yang sama kita minta supaya pihak JAIS yang kena segera, saya setuju apa sebut tadi, segera selesaikan isu ni. Jangan timbul polemik, akhirnya orang bincang, orang bahas, orang ni kata macam-macam. Ini tidak baik bagi negara. Kalau sekiranya sampai bahan-bahan bukti keluar dalam YouTube, keluar merata-rata, sedangkan siasatan masih berjalan, bagaimana bahan-bahan yang ini keluar? Dan jangan ambil masa yang lama, sebab bila ambil masa lama dia timbul polemik. Bila polemik, kita tahu media sekali media yang tanpa kawalan, tak ada siapa yang boleh kawal. Bila kita boleh mengawal media, akhirnya polemik itu akan menjadi satu benda yang negatif. Keputusan PAS Pusat, kita minta supaya JAIS segera selesaikan isu ni. Kalau perlu pendakwaan, kita buat pendakwaan. Kita tak mau jadi macam isu klip video Datuk Seri Anwar. Ya. Pihak polis kata kesihatan dah selesai, dokumen dah lengkap, semua dah tahu. Dakwah lah. Kenapa sampai keluar dalam YouTube, orang semua tengok, bagi sana orang komen macam-macam. Dan komen-komen ini kadang-kadang komen yang melanggar hukum syarak, yang kita tak pernah tengok, kita tak pernah hati, tiba-tiba kita buat tuduhan. Saya secara peribadi, satu hari saya pergi ceramah dengan beliau, sampai tepi jalan, mereka tahan, tak tahu apa yang dia ucap. Hei pelawak, hei pelawak, hei pelawak. Semua orang dalam keadaan begini, kalau kita rujuk kepada kitab-kitab muktabar, tuduhan tersebut kita tak tengok, tak ada saksi, tak boleh. Ini soal maruah. Saya setuju apa disebut sekarang itu. Jadi kalau dalam isu JAIS, saya fikir perlu segera, jangan lewat sangat. Sebab tu pas kita ambil pendirian, kita dengar maklumat, kita nak jumpa dengan JAIS untuk dapat maklumat. Sebab sekarang ni isunya bercanggah. Pihak gereja kata lain, pihak JAIS kata lain. Dalam buat hukum, kita tak boleh dengar satu pihak kemudian kita tu hukum dia. Kita dengar dua pihak, kita duduk, kita bincang, dan yang terbaik dengan ketenangan kita untuk selesai, bukan timbul polemik. Polemik tak baik bagi sebuah negara. Wabah.